Lagi naik kat sana. Macam mana dia jatuh? Wah, aja ramai-ramai. Pelan-pelan kau. Kena tali hang. Tak keluar. Tak keluar. Tak ke? Laju. Tolong sangkut dah. Lepas tali sikit. Tiu jangan paksa kat. Batang patah ai. Kenapa boleh patah? GT lah. Alhamdulillah. Patah dah. Tengok tu. Dah penuh dah Mamat. Sudah dah Mamat. Oi. Sampai tak boleh nak tutup tong tak boleh dah tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita ni, jumpa penjagaan semalam kita elektrik pada ni. Okey, hari ni kita main awal, nak keluar awal tapi memandangkan cuaca hujan sampai lah ni jam 9 lebih tak keluar lagi. Masih lagi hujan, nak tunggu hujan berhenti sampai ke setengah hari je. Depa pun dah bawa semua pakai baju hujan sampai habis stok dekat dekat ni. Jadi hari ni ada pula kena keluar kan ni, tak keluar ni cuba nak keluar. Jadi hari pula kalau skim ni nak pergi jauh kelana sikit dah. Masa juga pelan-pelan ke Sangkang pun pelan-pelan. Ni kami selamat sampai ke Sangkang dah. Ramai penuh. Depan belakang penuh. Jadi kita tadi makan lah sekali untuk putui. Aduh, main rambut habis tali habis macam kata. Main tangkap. Jadi dia cuba tangkap pertama, tangkap yang semalam. Baki tak boleh bagi penuh. Jadi dia bagi memanjang ni. Kita makan tadi, makan putui. Tali halui. Okey. Oh, tu nampak mu sana. Lagi naik kat sana. Macam mana dia jatuh? Wah, aja ramai-ramai. Ngambuk kecil. So, Mamat terlucu tu. Mamat, sama rambut. Ni, so depan nampak ni boleh tak bercakap ni. So depan pun, aduh. Nampak masuk kami jadi masalah nampak. Pelan-pelan kau. Kena tali hang. Tak ada. Nah, ni. Kau naik. Ha, so. Angkat naik lagi, angkat dulu. Angkat dulu, nak so. So terus. Hang pegang rambut dulu, angkat naik. So. Ha, okey. So. Alhamdulillah. Tali apa tu? Sini tak boleh pakai bambu kecil. Kena pakai bambu 100 ke atas. Aduh, sayang apa? 2 kali betul ya? Sayang tu kata sini tak boleh pakai bambu kecil. Oh, jenuh kita. Tak apa, satu-satu ni. Ni mabuk. Aduh, yang ada lelaki mabuk. Aku dah. Aduh, hang tu suruh buat pasal terberak pula dah ni kau Zat. Nak terberak pula dah. Tadi kan duk pergi. Tak keluar. Tak ke? Laju kuat. Sangkut lambat. Sangkut. Adam. Ada. Lambat ni. Oh. Tolong sangkut dah. Lepas tali sikit. Lepas tali sikit. Ha, kau. Tolong sangkut dapat satu ekor dapat. Sangkut kau dah. Alah. Panjang sangkut. Aduh. Apa ni? 2 kali. Tadi sangkut. Tak buat pamuk lain tapi sekok dapat alhamdulillah. Dah dia memakan dah. 2 kali punya sangkut dah ni. Tak. Pacok buka tali lepas tali pacok saya buat. Hanya letih.
Bagi pemengai pula. Tak makan, dia akan makan dah nampak berapa ekor. 3 kali makan sangkut. 3-4 kali makan sangkut. Sayang dia. Tu bagi dia pemengai. Bagi dia pemengai depan. Rehat sat dulu. Rehat sat dulu. Makan balik ya. Oh, caru. Caru makan pelampung. Pelampung apa? Caru makan kan. Ni. Ambil bumbu pelampung lain. Tu cakap umpan pergi elok je. Pelan-pelan. Ha, faham? Ha. Sabar. Sampai jadi you, jangan paksa kat. Batang air patah air. Ha, sok. Angkat naik ikan tu nak sok. Ikan apa? GT. Angkat naik ikan tu nak sok. Push naik. Sok tu suruh awal sangat, dia takut ke? Angkat, push ikan tu naik. Apa om tak dapat? Lucu lah. Saja dia buat lambat tu, duduk lorong lepoh. Sebelah lah, padahal sebelah kami pergi sekok tu. Padahal sebelah. Aduh, dapat sekok kan. Dua ekor lah ambil ya. 2 ekor aku kira 2 ekor ah. Okey, aku boleh makan. Makan. Naik lagi. Oh, penuh lah tabuk lepa. Tu kita dapat 3 ekor. 1 2 3. Oh, dia buka tong bawah. Tong kami tak penuh lagi. Tong kami. Tong belah sini. Dekat. Lucut lagi. Hang ni betul lah memang pembawakan 4 kali 5 kali dah lucut ke apa? Aku tak tahu saya bawa 3-4 kali dah. Sekok tak dapat lagi dah. Aduh. Tengok dia bagi kamera belakang. Pelampung belakang ambil lorong lebar. Dia sayang ni 4 kali je dia seorang. Dia membangau gitu. Saya dia kena baca skrip. Yang lain boleh hikat dah. Seorang bangau lagi. Kau tak tahu lah dia. Tadi GT. Mata hamba tu. Hampa ambil lah. Tolong buat ni. Aduh, awak cik. Ikan dah makan dah cik. 5 kali lah awak, 5 kali. 5 kali dah. Tak buat. Buka pelepah buat lain. Ni tu bantuan lepas tadi. Alhamdulillah berjaya naik sekok ni. Tak tahu berapa ekor lah. Berapa ekor lah tu. Tu pakai ayam tak jalan lah. Ayam tak boleh jalan. Alhamdulillah. Ramai. Ramai. Ramai berpasang. Ramai. Dia boleh patah. GT lah. Alhamdulillah. Patah dah pula. Tak ni ambil ni. Pakai ni terus. Pelampung ni terus. Tak belakang tu. Dorok tu. Pakai pelampung ni terus. Ni ada pambut ada tinggal tu. Tak kita buka. Ni ada pambut dia. Pakai ni. Sebab GT. Yang hijau ha. Tu ada pambut tu. Pakai terus ya. Balik. Sampai patah rot. Abang tengok ni. Kuat kuat tak kuat. Patah rot. Geram memang saya. Duk tengok ampor. Tengok ampor tarik. Geram memang kembas patah.
Patah. Rentak betul-betul. Ha? Tolong saya. Alamak. Sengat sunyi lah. Daripada ni tadi genduk semua kat rapat dengan sangkang. Semua kat rapat dengan sangkang dah. Bersama tak keluar. Tak keluar ke sana. Dia kamera tadi. Hai, nak tunggu lah. Tunggu ikan makan lambat ni. Dia apa? Ikan tak apa galak makan. Tengok tu. Dah penuh dah Mamat. Sudah dah Mamat. Oi. Sampai tak boleh nak tutup tong pun tak boleh dah tu. Ha? Oh, orang belakang ada orang ni. Orang yang belakang ni. Tu berdiri tak tunggu ni. Aduh. Hang bukan apa nak tutup mulut orang belakang tok sekok lah. Tutup mulut lah. Aduh, kan kita pun sengak habis lah. Oh, penuh lah. Nak bedok lah. Topik ikan banyak tu. Topik ikan 2 ekor, 3 ekor je. Sudah mau nak tutup tak lepas. Weh, rugilah buat aku tu weh. Tak kira cayak ai. Ha, sayang. Dapat 2 ekor lah kalau tak main dia. Ha, nampaklah sikit dah. Kata membantu tu lah. Boleh lagi dia pun. Bukan jauh pun. Sebelah ya. Ha, putih. Sudah Bayu dah penotong dah. Apa nak buat kat mana lagi kan? Lucu lah. Sangkut lambat. Lucu sayang. Sayang dia dah ambil dah tu. Perempuan ni 2 kali lah. Satu depan lucu, depan ni pun lucu. 2 ekor lucu. Jalan balik sungai keluar. Naik tekok kat belakang. Kat belakang sayang. 2 kali 3 kali. Lucu. Tak on kamera. Tu dah. Tekok. Tapi dia pakai rod tekong lah. Dia pakai rod tekong alhamdulillah. Oi, rod aku tu. Kalau pakai rod dia pakai sudah. Alhamdulillah. Ikan ke bawah ni? Kedua, baru kedua. Padahal lama dah pengai. Alhamdulillah. No. Laki hang. Laki hang. Ni dia pengai. Oh, penat dia ni. Ada hero saja tabut. Dia tak boleh dah tu. Tadi kan? Pelampung berjalan kan? Tak ada duk dari tadi. Duduk berjalan macam tadi. Ha, Mana yang kecil? Mana cik yang kecil? Bu ni apa? Umpaling. Lepas lepo-lepo lah. Kami lucu tengok ni sayang. Duduk balas ni. Oh. Duduk balas ni. Tangkap mai. Pi panggil Mary suruh halau kami buat. Kena. Panggil Mary suruh halau kami. Tak tahu pun cerita. Tapi semua kat belah lah. Semua kat belah. Keluar. Tokek sangkak dia pergi report dekat Mering suruh halau kami. Aduh, betul lah perang. Kita tak mengalah sangkang pun. Dah dapat awak ekor lah. Aku dia.
dia tokek sangkak dia panggil Mary. Mary dia main sangkak tu. Lepas tu tokek sangkak dia pergi tu dia suruh halau kami. Tak boleh cakap dekat anchor ah. Tokek sangkak sudah marah. Kita pindah main sangkak kedua. Sangkak pertama tadi kami ingat cadang nak dua sangkak tu kan, nak skot, nak cari kamera lah sampai ke balik sangkak tu, tapi dia tokek main dia tahu. Dia main dengan laju-laju, dia tak Mary untuk main ngam Mary tu dekat sini. Dia suruh dia halau kami, semua keluar lari. Jadi kita main singgah sangkak sebelah dia. Saya tokek belah, kita pergi duduk dia. Jadi cuba sangkak kedua berjaya. Pi balik sekat sangkak pecah tu. Tak boleh nak pergi duduk lagi. Tokek duduk ada, Mary duduk ada. Jadi kita tunggu sat. Tokek belah kami belah baru boleh duduk. Jadi kami pun tunggu. Sangkak dia tak ada apa, sekok tak kan ni. No? Kumpau tani. Jiti. Ye, boleh lah tu. Janji ada menarik lah. Janji ada kalau menarik. Tak kumpau. Ni tak kumpau lah, ada menarik. Pak GT. Tambah tai orang cakap. Ni jom kau jom. Try sangkak lain jom. Jom, kita try sangkak lain pula jom. Tak tunggu dulu, kita try ronda buat sangkak ni pula. Ayak mai ke sini ni, ayak dia menyerong mai ke sini. Jom Karau, kita try sangkak lain. Tarik. Tali kuat. Lain ni kita pindah main sangkak ketiga. Sangkak kedua. Alhamdulillah boleh GT tengok. Bentar tunggu tokek tak belah ni. Dia boleh buka banyak. Boleh berbuh keliling buka. Jadi kita duduk sangkak yang ketiga pula. Sangkak ketiga ni sangkak GT. Putih GT ada GT tu. Kita cuba insya-Allah kalau ada sekali dah sangkak ketiga. Mana ni sangkak ketiga ni? Tak ada naik ke ni? Mana ni? Dia nak pergi sangkak tadi pun tokek ada lagi pun. Ada tokek ada lagi. Tengah pukul dah. Tadi kalau tokek tu tak main tau, syok dia mengai ke petang. Dia kalau maritim tak main tu. Maritim tak main jadi tu, boleh mengai pilah sangkak je. Tak ada ni. Tokek dia macam tak balik lagi ni. Jom kita pilah sangkak, tak ada kita balik lah. Sangkak dia tak makan. Sekarang ni kita pindah main sangkak keempat. Last sangkak ni, sangkak keempat. Itu tunggu tokek tak balik rasa tak balik ni. Lain jam ke 5 lebih lah. Kita tunggu dia balik mau ke 7 8 lagi. Jadi kita cuba last sangkak. Hari ni kita buat last sangkak. Jayalah kalau tak ada kita balik. Kalau ada alhamdulillah lah tambah kan. Tukar-tukar asyik baik tak melambung kena tadi. Kena ni lagi bisa pada 9. Asyik baik. Supply ke apa? Melambung weh. Oh, gerut. Gerut. Ada tambah. Jom tengok barang-barang apa tak pakai, kemas-kemas pelan-pelan lah. Jom nak lebih lah. Yang tu yang rezeki kita ni. Baiklah. Okey, hari ni alhamdulillah ada juga rezeki ni walaupun tak banyak, ada jugalah, tapi tu kan lepas banyak lepas buat pasal lepas banyak. 13 lepas 13 belas 10 lepas ada trade geng dengan kita. Jadi jom kita balik mula jam. Dari pengalaman. Jam ni dah tunjukkan kena lebih, nak tunggu tokek tu tak belah pun. Jadi jom kita balik esok pula. Tengok macam mana performa esok. Apa-apa jumpa esok video show. Tak lagi jom balik mula ni pasir ni, jom balik mula. Okey, hari ni kami selamat sampai ke sangkak pula dah. Ke Pengkalan lah. Tak jumpa pasal ni alhamdulillah ada juga.
Cuma tak banyak lah. Banyak lucu, banyak buang. Kita jumpa sini. Okey, hari ni tak apa dah. Kita pukul habis dah. Temenung ada sikit lagi kot, temenung. Temenung ada sikit lagi. Oi, temenung banyak lagi. Dia hasil kami ni. Yang ni. Lucu, putih lambak. Merah ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. GT dah 1, 2, 3. 2 ekor. Caru sekok, gugur sekok. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Kau kita fighter kita. Alhamdulillah. Ya, rezeki kita ni. Hari ni alhamdulillah ada juga rezeki main ni. Walaupun tak banyak ada jugalah. Kita lucu, putih banyak. Jadi apa-apa jumpa esok video kita tengok performa esok lah. Biar tak esok ni ikan nak galak tak tahu. Jumpa esok video. InsyaAllah rezeki dia subscribe video esok. Assalamualaikum.